Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat siput lala. Okey, siput lala yang simple. Siput lala pula. Remeh. Tak tahulah siput ni. Okey, kami nak masak lemak saja dengan nanas. Okey, mula-mula hampa blender bawang merah, bawang putih, betul. Okey, lepas tu halia kita tumis. And then kita hiris sekali lagi bawang merah, ketuk serai. And then dengan halia. Okey, tumis sampai dia kering. And then tanpa minyak tau. Okey, lepas tu masuk air, and then masuk garam, gula, masuk nanas, masuk okey, nanas ni kami bubur gula sebab kita masuk nanas sebab dia nanti masam. So kita bolehlah masuk air asam jawa sikit, and then kita kacau-kacau biar dia mendidih. Sebab apa? Baru dia masaklah dengan betul rempah tu. Masuklah remeh ataupun lala ni. Lala lekuk kan. Okey, lepas tu kalau remeh kecil-kecil kan. Okey, lepas tu tunggu sampailah masak sat. Bila dia dah masak memang dia terbuka lah siput tu. So masuklah santan. Dah siap kacau-kacau. Dah siap bolehlah makan. Sedap weh. Okey, apa lagi? Jom kita makan.